Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Firdaus bin Muhammad Nazir, nombor matrik 078143. Baiklah, saya akan mengambil satu contoh kajian yang bertajuk Analisis Kesesuaian Kawasan Penanaman Buah-buahan di Perlis, dan saya akan menggunakan kaedah tahlil, iaitu tahlil al-madi at-tajribi. Kajian ini memfokuskan kepada buah-buahan seperti mangga, anggur, pisang dan juga tembikai. Objektif kajiannya adalah yang pertama, mengenal pasti kawasan yang sesuai, kemudian menentukan pemboleh ubah yang paling dominan, kemudian menghasilkan peta kesesuaian menggunakan GIS dan juga AHP, kemudian menyokong perancangan sektor pertanian negeri. Itu adalah 6 pemboleh ubah yang utama. Pertama, siri tanah, yang kedua topografi, guna tanah, jumlah hujan tahunan, suhu maksimum dan juga kelembapan bandingan. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, pencerapan suhu dan juga kelembapan, yang kedua, data hujan tahunan, seterusnya data siri tanah, peta guna tanah, maklumat topografi yang diambil daripada sumber Jabatan Pertanian dan juga agensi kerajaan. Dapatan ataupun tahlil output daripada kajian ini adalah hampir seluruh Perlis sesuai untuk tanaman buah. Setiap buah bergantung kepada pemboleh ubah tertentu dan guna tanah faktor paling dominan, iaitu 32.38%. Kita akan tahlil pula mengikut buah. Yang pertama adalah mangga. Mangga hampir ke seluruh Perlis sesuai. Kemudian kawasan yang tidak sesuai sedikit di utara, dan faktor paling dominan adalah siri tanah, iaitu 27.58%. Kemudian dari anggur pula hampir seluruh Perlis sesuai. Kawasan cerah kurang sesuai. Faktor dominan adalah suhu, iaitu 36.15%. Dan kita pergi kepada pisang pula. Sesuai di hampir seluruh Perlis. Kawasan yang kurang sesuai adalah utara dan barat daya. Faktor dominan hujan tahunan 23.3%. Kemudian yang akhir sekali, tembikai. Tembikai sesuai di utara, timur dan barat Perlis. Faktor dominan adalah suhu 28.5%. Sebanyak sebab akibat bagi tahlil kajian ini adalah siri tanah mempengaruhi kesesuaian mangga, kemudian suhu stabil meningkatkan kesesuaian anggur dan tembikai, hujan yang mencukupi akan meningkatkan kesuburan pisang, dan akhir sekali guna tanah, pemboleh ubah yang paling dominan ataupun menentukan secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bagi kajian ini adalah Perlis sangat berpotensi untuk penanaman buah-buahan. HP membantu mengenal pasti faktor paling penting. Maklumat kajian membantu perancangan pertanian negeri. Tahlil menunjukkan hubungan logik antara pemboleh ubah dan kesesuaian kawasan. Sekali itu sahaja, terima kasih.